ثم إلى روح مولانا الإمام ابن عجيبة الحسني وسيدنا مولانا الإمام نور الدين علي جمعة، سائر الأولياء والعلماء وسائر المسلمين والمسلمات، لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersama-sama bagi memulakan pengajian yang baru daripada kitab tasawuf yang dikarang oleh Maulana Al-Imam Ahmad Ibn Ajibah Al-Hasani radhiyallahu taala anhu. Yang mana kitab ini iaitu kitab Mi'raj At-Tashawuf ila Haqa'iq At-Tasawuf, kitab yang menghimpunkan berkenaan dengan istilah-istilah utama dalam ilmu tasawuf. Jadi wajib bagi siapa yang nak masuk kepada perbincangan yang lebih mendalam, kajian-kajian yang lebih tinggi daripada perbahasan kitab tasawuf ini, untuk dia mengetahui secara kita panggil ni yang dibincangkan di sini tidaklah detail sangat, tapi secara umum, supaya tidak dah dia salah sangka, salah faham terhadap perkara-perkara yang diperbincangkan dalam kitab-kitab tasawuf. InsyaAllah kita akan cuba ringkaskan syarahan seringkas mungkin insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tak akan meleretlah dalam syarahan. Cuma kita akan insya-Allah jadikan syarahan kita tak lebih daripada 20 kelas insya-Allah. Tak lebih daripada 20 kelas insya-Allah taala. Jadi pengajian kita adalah hari Isnin sampai Jumaat 10 sampai lebih kurang 10.30, 11.30. Tapi sebenarnya ke 11 lah. Jaranglah kita baca sampai 11.30 kan. 11 pun okey dah, cantik dah insya-Allah. Baik. Kita akan mula serba sikit sebelum kita mula baca kitab ini untuk cerita berkenaan dengan biodata Tuan Mengar rahimahullah. Siapa dia? Ahmad bin Ajibah Al-Hasani ni. Beliau, Ustaz bacakan sikit pada antum daripada nukilan muqaddimah Syekh Dr. Asim Ibrahim Al-Kayali. Dr. Asim Ibrahim Al-Kayali, beliau ni mentahqiq syarah Iqazul Himam karya Imam Ibn Ajibah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidina Syekh, beliau adalah Asy-Syariful Hasib, iaitu beliau dah berketurunan ahli bait baginda Nabi SAW, Qutbu Dairatil Wilayatil Kubra. Beliau qutb, maksudnya wali yang menjadi paksi berleganya kewalian-kewalian yang teragung. Maksudnya beliau ni boleh dipanggil sebagai waris baginda Nabi SAW yang menghimpunkan di antara syariat dan juga hakikat. Beliau ini daripada keturunan Sayyidina Hasan, yang mana berasal daripada keturunan
Idris Al-Akbar yang membuka kota apa? Fas. Yang membuka kota apa? Fas yang berada di Morocco. Dan kota Fas ni alhamdulillah Ustaz dah pergi ziarah. Kota yang cukup luar biasa, melahirkan begitu cukup ramai ulama. Maka ketika dibukakan kota itu, Maulai Al-Idris ini berdoa. Ketika dia cangkul dengan cangkulan yang pertama tu, dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan kota ini tempat tinggal bagi para ulama, para aulia, para ahli ibadat yang memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kabulkan, maka jadilah kota Fes itu kota apa? Sejuta aulia. Ramai aulia-aulia. Imam Al-Jazuli di situ, Imam Zaru Al-Fasi pun mengaji di situ. Dan antaranya adalah guru kita ni, iaitu Al-Imam Ahmad bin Ajibah Al-Hasani, dan beliau ni adalah keturunan langsung daripada Sayyidina Al-Imam Sayyidi Idris Al-Akbar Fatih Madinah Al-Fas. Madinah Fas. Beliau ketika permulaan belajar sangat-sangat apa? Sangat-sangat kita kata apa? Ya apa? Tekun. Daripada kecil lagi diberikan kepada dia kecintaan terhadap Al-Quran Karim. Belajar ilmu zuhir ni sampai menguasai ilmu-ilmu alat. Dan kemudian pada ketika umur belasan tahun dia sudah mampu mengajar, dan kemudian seterusnya mengambil tarikat dan ditarbiyah secara khusus oleh Sayyidi Muhammad Al-Buzidi. Sayyidi Muhammad apa? Al-Buzidi. Dan Sayyidi Muhammad Al-Buzidi ini adalah apa? Guru futuh dia lah dalam ilmu tasawuf. Maka beliau ini dikatakan terlampau banyak membacakan, ini Imam Ibn Ajibah lah, membaca selawat Dalailul Khairat sehingga dia tu macam apa? Macam dah menghafal. Maka kerana berkat selawat Dalailul Khairat itu, Allah Subhanahu Wa Taala buka kepada dia kefahaman tentang ilmu-ilmu haqaiq. Bukan lagi ilmu-ilmu yang zahir ni. Ilmu zahir ni memang dah dia kau dah hebat. Tapi dibukakan juga dengan apa? Ilmu haqaiq. Dengan selawat dan dengan berkat bimbingan guru dia itu Sayyidi Muhammad Al-Buzidi radhiyallahu ta'ala. Dan beliau telah mengarang banyak kitab. Antara kitab yang beliau karang adalah kitab yang kita akan baca ni insya-Allah. Dan satu lagi adalah apa? Kitab yang Ustaz kutip syarahan beliau daripada apa? Syarahan hikam sebelum ini, iaitulah kitab yang bernama Iqazul Himam fi Syarhil Hikam. Itu kitab tu sangat-sangat apa? Penting untuk ditelaah, dibaca oleh mereka yang mahu mendalami Hikam bin Athaillah As-Sakandari. Dan kebanyakan ustaz tanya guru ustaz di kalangan Syekh Ahmad Hajin, di kalangan Maulana Syekh Muhammad Muhanna, di kalangan Syekh Hasan Syafi'i, dan baru-baru ni di kalangan Syekh Marwan Al-Katib. Semua mereka kata benda yang sama, syarahan terbaik bagi hikam adalah syarahan Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau juga mengarang kitab apa? Tafsir. Beliau ada tafsir Bahrul Majid. Itu menggabungkan antara tafsiran zahir dan batin. Itulah dipanggil tafsiran ahli sufi. Itu tafsiran yang cukup-cukup hebat, cukup-cukup agung. Dan beliau ada tafsir Fatihah. Ada tafsir Fatihah Kabir, ada tafsir Fatihah Saghir. Dan ulama kata tafsir Fatihah beliau yang paling bagus. Dia ada 3 tafsiran, silap Ustaz. 3 tafsiran. Saghir, Kabir, Saghir, Wasat dengan Kabir. Itu tafsir Fatihah. Nanti insya-Allah Ustaz cuba buat daurah tafsir Fatihah Saghir, dia kecil ya. Itu boleh habis dalam masa sehari insya-Allah. Itu memang kita kata antara kitab yang terbaik dihasilkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Dan beliau wafat pada tahun 1224 dalam usia yang kita kata tidaklah sangat tua. Ketika beliau dalam perjalanan ke tempat guru dia, beliau dalam perjalanan menuju ke tempat guru dia, Syedi Buzaidi itu. Silap Ustaz di kawasan apa nama dia?
di kawasan Tetuan, kawasan Tetuan. Waktu itu memang Morocco dilanda wabak dan beliau wafat kerana terkena wabak tersebut, dan beliau wafat di tempat madrasah guru dia, dan beliau dikebumikan oleh dan dikafan dan dimandikan oleh guru beliau sendiri, iaitu Sayyidi Al-Imam Muhammad Buzaidi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ulama sepakat pada zaman dia itu, apabila melihat beliau itu, Imam Abil Ajibah ni berkata beliau adalah Syekh Abdul Qadir zaman beliau. Syekh apa? Abdul Qadir Jilani apa? Zaman beliau itu apa? Waris Muhammadi, itu waris yang menghimpunkan antara syariat dan hakikat pada apa zaman beliau ridwanullahi taala alaih. Jadi sama-sama jom kita sedekahkan Fatihah kepada Tuan rahimahullah. Moga-moga kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kitab-kitab beliau, dan dengan berkat ruh beliau, kewalian beliau itu, Allah Ta'ala berikan futuh kepada kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, hari ni kita ambil setengah jam lah, abang. Dia rasa letih, safar tu tak hilang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ada kitab dah, abang? Ada dah kitab semua? Ada yang tak dapat lagi? Tolong kawan-kawan forwardkan dalam grup kita tu. Supaya ustaz kita dapatlah, insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahilladzi haqqaqal haqa'iqa wa awdahat tara'iqa. Segala puji bagi Allah alladzi haqqaqa al-haqa'iqa. Ini Ustaz Jumah. Bagi Allah yang menetapkan hakikat-hakikat. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, apa maksud? Puji adalah menyabitkan sifat-sifat apa? Kesempurnaan. Puji maksudnya apa? Menyabitkan apa? Sifat-sifat kesempurnaan dengan apa? Lidah kita. Dan bila kita sebut segala puji, maknanya kita menyabitkan segala kesempurnaan lillah, adalah bagi apa? Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Boleh? Allazi, yang inilah sifat Allah Subhanahu wa taala, haqqaqal haqa'iqa, yang menetapkan hakikat-hakikat. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah apa? Menetapkan hakikat-hakikat itu bagaimana? Iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala bentuk dia, cipta dia sesuai dengan kehendak dan apa? Ilmunya yang apa? Azali. Menetapkan hakikat apa dia? Maksudnya apa? Menjadikan segala sesuatu ini menepati dengan apa? Kehendak dan ilmunya yang apa? Azali. Itu maksud apa? Menetapkan apa? Hakikat-hakikat. Dan maksud hakikat adalah apa? Dari segi apa? Istilah ulama, kaunus syai'i huwa huwa. Maksud apa? Hakikat apa dia? Kaunu apa? Asy-syai'i huwa huwa. Dapat tak antum? Maksud kaunus syai'i huwa huwa apa dia? Iaitu ungkapan tentang sesuatu dengan apa? Keadaan dia yang sebenar. Hakikatnya keadaan sesuatu dengan apa? Hal yang apa? Sebenar. Itu maksud apa? Mana apa? Hakikat. Boleh? Yang bila Ustaz kata hakikat Ustaz Faiz. Apa maksud hakikat Ustaz Faiz? Dengan apa yang antum bayangkanlah daripada rupa Ustaz ni. Yang sebenar. Sesuai dengan apa? Rupa yang apa? Sebenar. Jadi kalaulah dibayangkan Ustaz Faiz itu dengan rupa apa? Buaya ke? Dengan rupa rimau ke? Itu?
Maka itu dia menyalahi hakikat. Faham? Dan rupa yang Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan ini pun kita sebut tadi apa? Adalah dengan apa? Kudrat Allah Subhanahu Wa Taala bersesuaian dengan apa? Apa tadi saya sebut? Kehendak dan apa? Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang apa? Yang azali. Baik. Dan hakikat yang paling besar adalah hakikat ketuhanan. Hakikat yang paling besar adalah hakikat apa? Ketuhanan, dan hakikat ketuhanan itu Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada apa? Anak-anak Adam. Bahkan ajarkan kepada seluruh apa? Seluruh alam. Maka kesemuanya itu apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Persembahan, sama ada dengan kehendak ataupun dengan dengan apa? Dengan kehendak mereka ataupun dengan terpaksa. Boleh? Itu apa dia? Hakikat yang paling besar yang perlu kita ketahui. Kemudian kata Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu menjelaskan, kita tambah dan tu. Segala puji bagi Allah yang menetapkan hakikat-hakikat. Dan menjelaskan jalan-jalan kebenaran. Tu kat situ. Kita tinggal dan tu. Dan menjelaskan apa? Hakikat-hakikat apa? Kebenaran. Macam mana besar ni. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata di situ, wa awdahat tara'iqa. Dan menjelaskan, sekejap. Tak ada. Tak apa, sekejap esok. Dan menjelaskan jalan-jalan at-tara'iqa. At-tara'iqa itu jalan-jalan kebenaran lah. Cara dapat kebenaran itu, ya habaq, iaitu dengan lafaz apa? Alif lam, iaitu ma'hud. Alif lam tu dia al-ma'hud. Maksudnya jalan-jalan itu jalan-jalan yang tertentu. Jalan-jalan tertentu apa dia? Iaitu jalan-jalan kebenaran. Maka jalan-jalan kebenaran, iaitu dimaksudkan dengan jalan kebenaran adalah jalan-jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala itu tara'iqa, maksudnya banyak. Tara'iqa maksudnya banyak. Boleh? Maka semua menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini dimaksudkan apa? Tarikat yang diwarisi daripada baginda Rasulullah SAW. Bukan maknanya apa? Tarikat-tarikat yang lain daripada agama Islam. Itu tak lah. Itu bukan menyampaikan kepada kebenaran lah. Maka tidak ada yang menyampaikan kebenaran melainkan khas jalan baginda Nabi SAW, yang mana cara-caranya itu diwariskan oleh para apa? A'immah turuq as-sufiyah. Boleh? Maka mereka tak kiralah daripada tariqah apa? Al-Jilaniyah, tariqah Qadiriyah, tariqah Naqsyabandiyah, tariqah Rifa'iyah, tariqah Ar-Rifa'iyah. Kesemuanya adalah apa? Menyampaikan kepada yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Jadi kenapa banyak sangat tarikat-tarikat ni, ahbab? Kata apa ulama kan? Turuq at-tara'iq bi'adadi anfasil khalaiq. Kata para awliya apa? At-tara'iq bi'adadi anfasi apa? Al-khalaiq. Jalan-jalan menuju Allah Ta'ala ini hakikatnya sebilangan nafas-nafas makhluk. Banyak. Sebilangan nafas-nafas apa? Makhluk. Macam mana tu? Dia kata sebilangan nafas-nafas makhluk itu. Nak kata apa ya ahbab? Macam-macam perangai manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala sediakan dengan amal ibadat yang bersesuaian. Kalau perangai tu suka untuk apa? Sembahyang, maka disediakan sembahyang-sembahyang sunat gitu. Maka perangai dia itu suka untuk bersedekah, maka apa? Disediakan sedekah. Kalau perangai dia itu suka untuk apa? Puasa, disediakan puasa. Kalau perangai dia itu suka berselawat, berzikir, disediakan. Banyak semua. Kalau apa? Ada perangai dia itu jenis apa? Tak mau sakiti orang, maka Allah Ta'ala sediakan jalan begitu. Boleh? Maka apa ya ahbab? Jalan-jalan menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala ini begitu banyak. Maka disediakan kesemuanya sesuai dengan apa? Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala halakan bagi kita ini, maka tunggu kita untuk apa? Menjalaninya sahaja.
Faham Dan tidak ada apa ya ahbab, percanggahan antara perkara tersebut. Jangan kita kata hang kena solat ni, hang ni kurang sikit solat, duk banyak bersedekah je. Tak boleh cakap yang tu. Tak kena orang cakap itu sebenarnya pada segi hakikat. Ya, kalau dia tu dah memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia memang suka cenderung kepada mendekatkan diri Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersedekah, maka biarlah dia. Dia faham kan kita dah mengaji dalam apa? Hikam apa dia apa? Tanawu'at ajnasul a'mal bitanawu' bitanawu' apa dia? Mawarid al-ahwal, wurudil al-ahwal. Berbanyak-banyaknya apa jenis amal. Kenapa? Kerana banyaknya mendatang apa? Ahwal. Ahwal manusia ni Allah Ta'ala jadi berbeza-beza. Maka ikut dia lah nak pilih untuk nak apa? Beribadat dengan cara macam-macam pun. Maka kesemuanya hakikatnya kalau benda itu daripada syariat baginda Nabi SAW, maka menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham itu abang? Yang itu faham tadi? Maksud puji bagi Allah Ta'ala faham lah? Faham maksud hakikat tadi? Faham lah? Boleh? Lepas tu faham maksud apa? Jalan-jalan kebenaran? Boleh? Boleh faham dekat tu? Abang okey? Boleh? Boleh buat atas thumbs up? Boleh? Okay, baik. Selawat serta salam. Ni ayat baru lah sebenarnya. Kita pun tak apalah. Dan selawat serta salam boleh juga. Ke atas junjungan dan penghulu kami Nabi Muhammad SAW. Selawat serta salam. Selawat maksud dia apa? Apa rahmat? Dengan pengagungan. Rahmat dengan apa? Pengagungan. Serta salam itu kesejahteraan ke atas junjungan. Junjungan kita maksudnya apa? Yang berada di atas apa? Kepala kita. Baginda Nabi Muhammad ini betapa kita mengagungkan baginda Nabi SAW. Dan penghulu kami baginda Nabi SAW. Satu dalam Arab dia wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil khalaiqi. Penghulu sekalian makhluk wal makhsusi, yang dikhususkan apa dia? Bitawaturil mu'jizati, dengan kemutawatiran mukjizat. Apa maksud apa kemutawatiran itu? Mutawatir bermaksud dinukilkan daripada perawi. Dinukilkan daripada apa? Perawi. Berita mukjizat baginda Nabi SAW dengan bilangan yang begitu ramai pada setiap generasi. Sekali lagi apa? Apa maksud kemutawatiran itu? Dinukilkan. Khabar mukjizat baginda Nabi SAW ini dengan bilangan perawi yang cukup ramai daripada setiap generasi. Daripada setiap apa? Generasi. Boleh? Sehingga mustahil dikatakan bahawa mereka sepakat untuk menipu. Sehingga apa? Dikatakan mereka ini apa? Mustahil sepakat untuk apa? Menipu. Boleh? Itu maksud apa? Mutawatir. Boleh? Maka contoh kita katakan ya ahbab, hadis apa? Keluar air daripada jari jemari baginda Nabi SAW. Diriwayatkan oleh ratusan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Itu dipanggil contoh mukjizat. Apa dia? Sayyidina Anas radhiyallahu anhu wafat di Kufah, yang meriwayatkan hadis yang sama. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As wafat di Mesir, meriwayatkan hadis yang sama. Sayyidina apa? Muaz bin Jabal yang berada di mana? Syam, meriwayatkan hadis yang sama. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang wafat di mana? Baqi', meriwayatkan hadis yang sama. Sayyidina ramailah. Boleh di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim. Di mana mereka ini
Bila kita lihat, ramainya tu. So, duduk di kawasan jauh pula. Kan, tak boleh nak call, hello, Assalamualaikum, nak hantar SMS, tak ada. Kan, tapi cerita benda yang sama. Maka kita yang menghimpun apa dia? Maklumat-maklumat tersebut meyakini bahawa apa? Benarlah peristiwa apa? Keluar air daripada jari jemari Nabi SAW. Dia faham itu apa? Maka itu dipanggil apa? Ilmu yang datang daripada khabar yang mutawatir. Ilmu yang datang daripada khabar yang apa? Mutawatir. Boleh? Maka dengan cara yang Ustaz sebutkan tadi, bila sampai kepada kita perkhabaran yang sedemikian rupa, maka kita akan meyakini. Ilmu yang kita dapat itu adalah ilmu yang apa? Diyakini. Faham? Kemudian Ustaz sebut tadi apa? Dinukilkan daripada apa? Setiap generasi benda yang sama. Maknanya murid Anas ramai pula yang menukilkan daripada dia. Murid apa? Abdullah bin ramai juga. Murid Abdullah bin Umar sama. Abdullah bin Abbas sama. Muaz bin Jabal sama. Boleh faham? Ramai. Zaman tabi'in ramai. Tabi'in ramai. Tabi'in ramai. Dan seterusnya. Boleh? Sampai kepada Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu dan perawi-perawi hadis yang masyhur. Perkara tersebut, itu dipanggil apa tadi? Mutawatir. Boleh faham tak? Dan hal tersebut kata Sayyidina Syekh dikhususkan kepada baginda Nabi SAW semata-mata. Ini kelebihan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Contoh kita Nabi Idris, tahu apa mukjizat? Tak tahu. Nabi apa? Contohnya apa Yusha' bin Nun, tahu apa? Apa mukjizat dia? Tak tahu. Nabi Musa tahulah. Tahu tu pun sebab Nabi hak cerita, Quran hak cerita. Kalau tak ada, nak harap orang Yahudi, nak harap mereka tu lebih kurang je dalam meriwayatkan apa? Berita hadis tentang apa nabi-nabi mereka. Tapi tak. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang begitu cakna meriwayatkan semua detail daripada apa hal ehwal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada sekecil-kecil perkara, daripada hal ehwal berkaitan dengan capal, rambut, uban, sampailah kepada apa perkara besar, mukjizat, perkhabaran beliau tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Maka itu adalah apa? Suatu yang khas kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa Allah Taala zahirkan benda tu? Supaya kita ini meyakini akan kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa saja arahan dan larangan yang baginda Nabi SAW sampaikan kepada kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan kemunculan perkara yang luar biasa. Itu dia. Tazahur ni, apa dia? Ustaz terjemah kemunculan. Tapi tazahur ni kita kata apa? Tak berhenti zahir. Itu kalau terjemah lagi tepat lah. Tak hentinya zahir. Itu. Al-khawariqu, iaitu perkara-perkara yang luar biasa. Perkara luar biasa ni, itu khawariq ni, sama istilah dia dengan mukjizat. Mukjizat itu adalah perkara yang khawariq, yang luar biasa. Yang luar apa? Biasa, ataupun dalam istilah Jawi ni, yang mencari adat, zahir daripada tangan orang yang mendakwa kenabian. Wa radiyallahu ta'ala an ashabihil a'lam. Semoga Allah Ta'ala meredai para sahabat baginda yang terkemuka. Al-a'lam maksudnya terkemuka. Al-a'lam daripada kata alam. Alam maksud alam jabal. Jabal maksud apa? Jabal apa? Bukit. Dipanggil apa orang tokoh terkenal sebagai bukit pasal apa? Kerana bukit kan nampak jelas, masyhur. Boleh faham tak goyah begitu. Maka begitulah juga para sahabat Nabi, baginda Nabi SAW. Mereka ni apa? Masyhur sebagai orang yang mewarisi ilmu dan menyebarkan ilmu baginda Nabi SAW. Dan keilmuan mereka begitu kukuh, tak goyah. Umpama apa? Bukit-bukit. Allazina azharallahu bihim dinahul qawim. Yang melalui mereka Allah menzahirkan agamanya yang lurus. Al-qawim yang lurus. Fi aqsal magharibi wal masyariq. Di seluruh pelosok timur dan barat. Mereka ni
Tak ada mati di Madinah. Sahabat yang mati di Madinah 500 orang. Boleh? 500. Sahabat ada berapa semua? 114,000. Mati di Madinah 500. Yang lain semua sibuk pergi ke timur dan barat. Dikatakan ada sahabat Nabi mati di China, tu dia. Menyebarkan agama Islam. Boleh? Wa ba'du fa'ilmu at-tasawwufi huwa sayyidul ulumi wa ra'isuha wa lubabu syari'ati wa asasuha wa kaifa la wa huwa tafsirul maqamil ihsan wa huwa tafsirun ataupun wa huwa tafsirun lagi elok wa huwa tafsirun li maqamil ihsan. Kenapa betul balik? Sebab apa? Ini apa dia? Dia bolehlah al-tafsirul maqam al-ihsan, ini huwa al-ihsan. Boleh juga macam tu, tapi elok buat alif lam. Tafsiru maqalil ataupun tafsirun li maqamil ihsan. Buat alif boleh juga. Ya okeylah, tak ada masalah kan. Wa huwa tafsirul maqam al-ihsan, ini huwa al-ihsan. Patutnya buang apa? Elok buang ni lah, buang alif lam. Allazi huwa maqamush syuhudi wal ayan. Adapun selepas itu, maka ilmu tasawuf ialah penghulu dan ketua segala ilmu. Itu dia. Dan intipati syariat serta asasnya. Lubab ni apa? Intipati bagi apa? Syariat. Wa asasuha, dan asasnya. Wa kaifala. Ni saya kata pasal apa pula? Tidak. Maknanya kalau orang tanya, betul ke ilmu tasawuf ini penghulu bagi semua ilmu? Kata Syekh jawab, bagaimana tidak? Sedangkan ia merupakan penjelasan bagi maqam ihsan. Apa dia? Maqam ihsan itu allazi huwa maqamush syuhudi wal ayan. Iaitu maqam musyahadah dan juga penyaksian. Syuhud dan ayan ni sama makna. Itu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati. Boleh? Kama anna ilmal kalami tafsirun limaqamil iman. Seperti sebagaimana ilmu kalam merupakan penjelasan bagi maqam iman. Wa ilmul fiqhi tafsirun limaqamil islam. Dan ilmu fiqh merupakan penjelasan bagi maqam Islam. Wa qad ishtamala hadisu Jibril alaihi salam ala tafsiril jami', dan telah mengandungi maqam Jibril, hadis Jibril alaihi salam ke atas tafsiril jami', pentafsiran bagi al-jami', itu sekalian. Hadis Jibril telah merangkumi penjelasan bagi kesemua maqam tersebut. Maqam iman, maqam Islam, dan juga maqam ihsan. فإذا تقرر أنه أفضل العلوم تبين أن الاشتغال به أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى لكونه سببا للمعرفة الخاصة التي هي معرفة العيان. Maka apabila telah ditetapkan bahawa ia merupakan ilmu yang paling utama, jelaslah bahawa menekuninya merupakan antara amalan yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kerana ia menjadi sebab kepada makrifat khusus, iaitu makrifat secara penyaksian. Baik, sekali lagi abang di sini. Kan tadi saya nak cerita kepada kita kenapa ilmu tasawuf ini ada intipati bagi syariat. Jadi jawapan Syekh kata, intipati bagi syariat itu telah ditafsirkan oleh Jibril AS. Dalam satu hadis, ketika Jibril mendatangi baginda Nabi dengan rupa seorang lelaki, maka ditanyakan kepada baginda Nabi itu iman, Islam dan juga ihsan. Maka baginda menjawab bahawa iman itu dengan rukun iman, Islam itu dengan rukun Islam, dan ihsan itu dengan bahawa engkau beribadat kepada Allah seakan engkau melihatnya, dan seterusnya daripada hadis. Maka para ulama
mengatakan bahawasanya hadis itu adalah intipati bagi agama. Kenapa? Kerana di akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, wahai Umar, tahu tak siapa yang mai itu? Kata apa? Sayyidina Umar, wallahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka kata baginda Rasulullah, haza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tu Jibril, dia datang mengajarkan kepada kalian apa? Urusan agama kalian. Jadi para ulama kata daripada sini diketahui bahawa hadis itu adalah merangkumi intipati bagi apa? Agama Islam. Di mana apa? Wa qad ishtamala ala haqa'iq gharibah wa ibaratin daqiqah اصطلح القوم على استعمالها فينبغي الوقوف على معانيها. Ilmu ini, kata Sayyidina Syekh, tasawuf ini mengandungi pelbagai hakikat yang mendalam. Hakikat mendalam tu maksudnya perbahasan-perbahasan yang mendalam lah. Dan istilah-istilah yang halus, ibarah daqiqah, istilah yang halus, yang telah menjadi kebiasaan digunakan oleh golongan sufi. Istalaha al-qaum ala isti'maliha. Nah, yang telah disepakati, ini betul kan ni? Yang telah disepakati penggunaannya. Itu betul kan? Salah ni. Yang telah disepakati penggunaannya. Tolong siapa, tolong Ustaz, tolong betulkan tu. Ustaz pen Ustaz tak mana Ustaz ingat. Ustaz tulis tu. Yang telah disepakati penggunaannya oleh golongan sufi. Oleh itu, fayam bari, oleh itu, ataupun patutlah, maka patutlah. Oleh itu, siapa yang ingin mendalaminya dan memahami maknanya, ini dia dipanggil susun balik ayat sesuai dengan bahasa Melayu lah. Hendaklah, ini patutlah mengetahui maksud istilah-istilah tersebut. Dengan pertolongan Allah, ini dia ringkaskan teruslah. Baik. Kata dia, fayan bari al-wuqufu ala ma'aniha. Maka perlulah wukuf, maknanya dia itu berdiri ala ma'aniha, untuk mengetahui maknanya. Sabar tu, liman aradal hawda fihi, bagi siapa yang mahu untuk apa? Mendalami ilmu tasawuf. Satu dia, oleh siapa yang ingin mendalaminya. Wal wuquf ala ma'anihi. Ni apa? Ni salah ni, kenapa betul balik? Fayan bari, padam salah. Fayan bari liman aradal khawda fihi, fayan bari liman ataupun salah satu buang ni. Buang-buang ni silap-silap ni. Betul. Apa salah? Betul. Baik, sekali lagi. Apa? Dia kata apa? Fayan bari al-wuquf ala ma'aniha, maksudnya perlulah, dia kata, siapa yang ingin mendalaminya, iaitu mendalami makna-makna dalam hakikat kesufian, hendaklah mengetahui maksud istilah tersebut. Betul lah tu. Wuquf ala ma'anihi. Maksudnya wukuf ala ma'aniha, ma'anil mustalah. Boleh? Liman aradal khawda fihi, bagi siapa yang menghendaki mendalami fihi, padanya, itu pada ilmu tasawuf. Wal wukuf ala ma'aniha, dan berhenti untuk mengetahui ala ma'anihi, bagi makna-maknanya, itu makna-makna yang terdapat dalam ilmu tasawuf. Betul, itu terjemahan dia lah. Baik. Ni Ustaz ringkaskan lah. Siapa ingin mendalaminya dan memahami maknanya, hendaklah mengetahui maksud istilah tersebut. Jelas. Wa qad aradtu bihaulillahi wa quwwatihi. Dengan pertolongan dan kekuatan Allah, aku berhasrat menghimpunkan sejumlah yang memadai daripada hakikat-hakikat dan istilah-istilah ilmu ini. Dia kata an ajma'a nubzatan salihatan min haqa'iq hadzal fan wastilahatihi. Ini arah tadi Ustaz baca lah. Dia kata Sayyidina Syekh, dia nak himpun, kalau kita faham istilah dan hakikat ni, kita dah dapat
Dipanggil apa? Kunci-kunci untuk nak menguasai ilmu tasawuf. Kunci-kunci untuk kita apa? Baca kita apa? Tasawuf. Tapi ala kulli hal ya ahbab, tasawuf ini adalah pada suhbah. Itu yang paling penting. Ni kita apa buat daurah ni supaya kita buka ufuk-ufuk tentang keilmuan ahli sufi dah, dan keilmuan para aulia. Adapun nak betul-betul tasawuf, tidak ada lain mesti suhbah dengan masyayikh. Boleh? Baik, kata Sayyidina Syekh di situ, la'allallaha yanfa'u bihi man yuridu wuquf ala hadzal ilm. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat melaluinya kepada siapa yang ingin memahami ilmu ini. Wa samaituhu mi'raj at-tashawuf ila haqaiq at-tasawuf billahi taufiq. Aku menamakannya mi'raj at-tashawuf ila haqaiq at-tasawuf wa billahi taufiq, dengan Allah jualah segala taufik. Wa huwa al-hadi ila ni jatuh ni. Wa huwa al-hadi ila dia jatuh. Ustaz cek dulu. Asal wa huwa hadi ila aqwamit tariq maksudnya. Ada antum siapa ada naskah ni tak? Naskah yang lain dah? Set. Zojo Ustaz pakai pula. Tak apa, kita terus dulu, tak apa. Wa huwal hadi ila aqwamit tariq, yang kata itu. Dan dia lah yang memberi petunjuk ke jalan yang benar ni, aqwamit tariq, jalan yang benar lah. Wa sazkuru li kulli haqiqatin ma yata'allaqu bihi bidayatan wa wasatan wa nihayatan. Ni jatuh ni. Ila sawa'it tariq. Ni. Jatuh harap ni kena beri kita balik. Sebaik bacaan tu. Baik. Dan dialah memberi petunjuk ke jalan yang benar, dan aku akan menyebut bagi setiap hakikat perkara yang berkaitan dengannya pada peringkat permulaan, pertengahan dan perakhiran. Nanti Sayyidina Syekh akan ajarlah. Macam contoh, kita panggil taubat. Apa peringkat taubat yang disebutkan pada permulaan? Apakah hakikat taubat bagi orang yang berada di peringkat permulaan? Apakah hakikat taubat bagi orang yang berada di peringkat pertengahan? Apakah hakikat taubat bagi orang yang berada di pengakhiran perjalanan? Maka ni Sayyidina Syekh ni kita panggil apa? Tambahan lah. Di samping bukan saja Sayyidina Syekh menerangkan makna, tapi Sayyidina Syekh mensyarahkan sekali tasawuf yang berkait dengan makna apa? Hakikat tersebut. Ini kelebihan dia lah. Jadi walaupun kita baca macam secara akademik buku ini, tapi kita dapat juga dipanggil buah-buah apa? Tasawuf, penyucian jiwa, dimuatkan oleh Sayyidina Syekh radhiyallahu taala anhu. At-tasawufu ilmun yu'rafu bihi kaifiyatu as-suluk ila hadrati malik al-mulk. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita jumpa pada besok hari. Kita ambil sikit je orang ni insyaAllah. Besok kita baca banyak sikit insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa azza wa jalla, sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik.